Okay, soalan 11, 2022, paper 2. Okay, hukum linear. Hukum linear, I really hope you can do it. Cuma hati-hati, okay, dia tak susah sangat. Belajar means like dia tak susah, maksud cikgu dia tak banyak twist. Maksudnya kalau kamu dah faham 2-3 soalan, I believe kamu boleh jawab and can get full mark. Just bila nak lukis graf tu hati-hati and then kemas, make sure it's kemas, everything lah. Alright, jangan hilang markah pasal kamu tak kemas pula. Itu memang sayang lah. Alright. Jadual satu menunjukkan nilai-nilai bagi dua pembuli ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu eksperimen. Pembuli ubah X dan Y dihubungkan oleh persamaan ini. Dia dah bagi persamaan lah. Dan keadaan A dan B adalah pemalar. Alright. So plot Y square root X melawan X. Maksudnya, always remember, Y lawan X. Y yang akan lawan X. Maksudnya, kat sini Y square root X. Kat sini dia X. And then plot. Okay. I mean, buat jadual untuk ini. And then X memang dah ada. So, buat jadual and then lukis plot dia ikut skala 2 cm kepada 1 unit, 2 cm kepada 2 unit pada paksi ini. So, ikut skala dia betul-betul and then plot. Okay. Alright, so I want to show you the one I already draw for you. Okay, inilah. Tengok. Cikgu dah, if you want easy, you can also draw, put a jadual sini lah. Tapi, okay, easier for you. Okay, kalau tak pun, up to you lah kalau nak buat kat tempat lain pun boleh. Alright, and then I already plot, and then I think, okay, dah plot semua, make sure yang ini seimbang. Make sure seimbang lah. Maksudnya sini ini dengan ini seimbang. Dari sini dia terkeluar, ini keluar macam tu. Make sure it's seimbang. Okay. Alright, everything done. So next, boleh rujuk soalan. Next, dia nak cari nilai Y apabila X dia 5.7. Dia cakap tu X dia 5.7. Nak kita cari nilai Y. Okay, X is 5.7. Okay, dia minta kita cari nilai Y. Okay. So, macam mana? X dia 5.7. Of course, here is X, right? This is X. Okay. So, 5.7 dia kat sini lah. Okay, cikgu ada lukis dah. Cikgu dah tanda situ. 5.7 dia kat sini. So, just tarik sampai kena graf. And then, tembak pergi sini. Dapat nilai dia kat sini. Which is 8.2. Tapi 8.2 bukan Y. Because aksi Y dia sekarang adalah Y punca X. Okay, Y punca 02 X. Nah, ini yang akan jadi 8.2. Sekarang kita nak cari nilai Y. And then of course, X tu 5.7 kan? Alright, X tu 5.7. So you substitute the X 5.7. So Y yang kita nak cari punca 5.7 sama dengan 8.2. So Y sama dengan 8.2 bahagi punca 5.7 lah. Okay, dan tekan kalkulator dapatlah Y dia sama dengan 3.4346. Okay, itu yang cikgu dapatlah. Mungkin jawapan kamu akan lari sikit daripada jawapan cikgu. Okay, sebab dia bergantung pada graf. Okay, so lari sikit-sikit macam tu is fine. Mungkin yang nilai yang cikgu dapat sini 8.2. Mungkin kamu dapat 8.1 or 8.3. Okay, so still fine. Tak lari banyak. Okay, still fine. So you will get your own answer lah. Dalam SPM, dia akan bagi dalam range. Kalau jawapan tu, dia akan bagi dalam range. So jawapan yang kamu dapat tu in the range, so it's considered you are right, you are correct. Sebab dia bergantung pada graf lah. Especially bergantung pada nilai yang kamu dapat nanti tu. Okay. Alright. That's A1, B1 sorry. And then B2, tulis AY B puncak X tu tambah 1 puncak X dalam bentuk linear. Okay, dia nak dalam bentuk linear lah. Seterusnya cari nilai A dan B. Okay, Adam first. Of course, benda-benda yang ni cikgu conteng dalam graf. Kamu jangan pula conteng dalam graf. Do it ada answer space lah buat kat ruang jawapan. Okay, so sekarang dia A Y equals to B puncak X tambah 1 per puncak X. Okay.
Dia nak dalam bentuk linear. So, when I think about that, graf yang kita ada tu linear. So, maksudnya yang paksi Y tu mesti yang ini, paksi X dia mesti X. Remember konsep dia, Y equals to MX plus C. Okay? Itu yang konsep dia kan. So, yang X, Y ni paksi Y, X ni paksi X. Make sure itu betul. Itu yang kamu kena dapat dululah. So, meaning to say, yang kat sini mesti tukar jadi, yang ni lah, ini mesti tukar jadi Y punca kuasa 2X. So, maksudnya cikgu nak jadikan dia Y dulu. So, kalau nak jadikan Y dulu, of course, tak nak A kan. So, cikgu bahagi dengan A. Ini pun bahagi A, ini pun bahagi dengan A. Alright. So, cikgu bila cikgu bahagi dengan A, dia jadi Y sajalah. So, Y equals to B over A punca X. Okay, tambah. Okay, ini kan dia bahagi A, right? Bahagi A dia akan jadi, of course like this lah. Okay, I tunjuk kan. 1 over puncak X bahagi A. So, usually bahagi dia akan jadi darab kan? Darab 1 per A lah. Okay, bahagi A, so dia akan jadi 1 per A. So, that means 1 per A puncak X. Okay, dia akan jadi macam tu lah. Right? So, 1 per A puncak X. Okay. Now, kita nak Y puncak X, right? Y puncak X nak macam ni kan? So, that means darab semuanya darab dengan puncak X. Ini darab puncak X, dia jadi Y puncak X. Lepas tu, ini kalau darab dengan puncak X, okay. So, puncak X, darab puncak X, dia akan jadi X sahajalah. So, B over A, X. Now, nampak tak yang X ni dah sama dengan paksi X kat sini. So, what we doing is correct lah. So, ini darab juga dengan puncak X. So, puncak X ni dengan puncak X boleh potong. So, dapatlah tambah 1 per A. So, dah dapatlah bentuk yang macam ni, yang dari konsep tu. Means we already change to the linear lah. Alright? Okay, next. Seterusnya nak cari nilai A dan nilai B. Okay. From here we can see this one is the pintasan Y. So from here we can see pintasan Y dia kat sini, which is negative 7. Okay, negative 7. Jadi 1 per A, okay, 1 per A sama dengan negative 7. Alright, so A equals to 1 over negative 7 lah. Okay, so the final answer A equals to negative 1 per 7. Okay, ini cikgu nak ingatkan sikit. Alright, so negatif dia tak boleh jadi denominator. Dia tak boleh kat bawah. Okay, so that's why dia boleh atas ataupun boleh, kalau nak tulis macam ni, boleh negatif 1 per 7. Negatif tu kat atas ataupun kat tengah-tengah. Jangan biarkan kat bawah. So itu salah. Dari segi konsep, tak boleh. Alright, so seterusnya, B macam mana? B yang kita boleh nampak dia kat sini. Actually, B is what? It's a kecurunan, right? So, ambil mana-mana 2 titik daripada graf, cari kecurunan dia. Dalam kes ini, cikgu ambil 2 titik yang cikgu ambil adalah 3, 1, this point, and also another point is over here. 0, negative 1 lah. So, cikgu cari dia punya kecurunan. Okay, kecurunan sama dengan, okay, kecurunan dia sama dengan, alright, sama dengan negative 7 minus 1, y tolak y, right, over 0 minus 3. Okay, which I got it 8 over 3 lah. Okay, so now the 8 over 3 is B over A kan? Sebab kat sini kita nampak dia B over A lah. Dia punya kecurunan, right? Alright, so B over A is equals to 8 over 3. Okay, so A tadi kita dah tahu negative 1 over 7. So substitute lah. B over negative 1 over 7 equals to 8 over 3. Alright, so B equals to 8 over 3 times negative 1 over 7 lah. Okay, so you can calculate, you can get the answer. B equals to negative 0.3810. Make sure 4 angka berarti lah. Okay, that's all. We're done with it.